Assalamualaikum geng. Hari ini kita ada fishing battle antara aku dan bersama geng Belais Kudat. Persaingan kami memancing ikan di satu tempat. Walaupun kami memancing kedudukan yang sangat rapat, namun tidak semua berhasil dapatkan ikan. Musuh ketika memancing bukan setakat kawan saja, tapi cuaca yang panas, hujan kuat, peralatan pancing, umpan tidak bagus dan emosi. Dalam dunia memancing, istilah kumpau atau boncos, tidak mendapat seekor ikan pun sepanjang hari, adalah mimpi ngeri bagi setiap kaki pancing. Walaupun memancing nampak mudah, terdapat banyak faktor teknikal dan alam semula jadi yang menyebabkan kegagalan. Berikut adalah penyebab utama mengapa seseorang boleh kumpau. 1. Faktor alam dan cuaca, perubahan suhu. Air. Ikan sangat sensitif terhadap suhu. Jika air terlalu sejuk atau terlalu panas secara mendadak, ikan akan menjadi pasif dan kurang makan. Paras air, pasang surut. Di laut atau muara, waktu air mati atau arus terlalu laju biasanya membuatkan ikan kurang aktif. Waktu terbaik selalunya ketika air mula pasang atau mula surut. Air keruh atau banjir. Selepas hujan lebat, air sungai menjadi keruh dan membawa sampah. Ini menyukarkan ikan melihat umpan dan mengganggu sistem pernafasan, insang mereka. Tekanan udara, barometric pressure. Perubahan tekanan udara sebelum ribut biasanya membuatkan ikan berhenti makan dan mencari tempat perlindungan yang lebih dalam. 2. Kesalahan teknikal dan peralatan. Umpan tidak sesuai. Menggunakan umpan yang bukan makanan semula jadi ikan di kawasan tersebut. Contohnya, menggunakan umpan berperisa yang warnanya tidak menarik perhatian dalam air keruh. Saiz mata, kail. Mata kail yang terlalu besar untuk mulut ikan sasaran atau perambut, lidah yang terlalu kasar sehingga ikan dapat mengesan kehadiran tali. Kedalaman. Umpan, ikan mungkin berada di dasar, tetapi umpan anda terapung di tengah air. Memahami water column sangat penting. 3. Faktor lokasi dan lubuk. Lubuk telah diperas. Kawasan yang terlalu kerap dipancing, overfished, membuatkan ikan menjadi lebih berhati-hati dan bijak mengesan tipu daya manusia. Tiada struktur. Memancing di kawasan lapang yang tiada reba, kayu mati, batu atau rumpai air. Ikan biasanya suka bersembunyi di kawasan berstruktur. 4. Kesilapan pemancing, human error. Terlalu bising, menghentak kaki di atas jeti atau membaling objek keras di air boleh menyebabkan getaran dalam air yang menakutkan ikan. Bau pada umpan. Ikan mempunyai deria bau yang tajam. Jika tangan anda terkena minyak wangi, rokok atau sabun semasa memasang umpan, ikan mungkin akan menjauhi umpan tersebut. Kurang sabar. Terlalu kerap menarik dan membaling semula umpan ke tempat lain sebelum ikan sempat menjumpainya. 5. Faktor rezeki. Dalam dunia memancing, ada kalanya semua teknik sudah betul, peralatan sudah mahal dan umpan sudah terbaik, tetapi tetap tidak dapat ikan. Itulah yang dinamakan tiada rezeki atau sekadar nasib pada hari tersebut. Okey, sampai di sini sahaja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Salam dari saya Strike Hunter DRM.